cebok, guna kain putih, nampak najis tu. So dalam set yang dah siap potong ni, dia dah jahit. Senang je tangan. Ada 4 helai. Okey, tali kita guna tali ni. Biasa guna tepi kain. Kan? Tapi dalam set ni guna tali yang jenis macam ni. Dia kuat juga. Okey. Baik. Set ini ada kain kafan. Kain kafan ni yang kita tadi bidang 60, saiz panjangnya 2.5 meter. 2.5 meter panjang dia. Okey. Ada 4 helai kain kafan. Okey, kita nak pakai 3 saja. Okey. 1 2 3. Satu ni ekstra. Maknanya 2.5 meter. Kita nak 3 helai saja. Namanya kain kafan. Kain kafan 3 helai saja. Okey, 2.5 2.5 berapa? 7.5 meter. Kain kafan. Ingat. Kain yang kedua, ini tak ikut, ni sebab lebihan. Kain yang kedua, kain kemban. Kain kemban ni guna untuk apa? Lepas kita mandi mayat, dalam angkat kembankan dia dulu, lepas tu letak kat tempat kafan. Daripada tempat mandi, kembankan dia, letak dekat atas kain kafan. Kain kemban ini sama juga bidang 60, 1.5 meter. 7.5 campur 1.5 berapa? 9 meter. Okey. Kain yang ketiga ni kita namakan dia kain serban. Bukanlah kain serban ikat kepala tu. Dia lebih kepada kain tutup kepala. Saya namakan dia serban. Okey, 1 meter. Bidang 60, 1 meter. Okey. Kain ini kita gunakan untuk kita nak 5 atas tadi. 2 dan sama sini 3 dan 4. Okey. Gambar. Saya potong 4 saja. Saya potong 4 je. Kita nak 5 utas tali. 5 utas tali ni kat mana? Kepala 1, tangan 2, yang ketiga pinggang, yang keempat lutut, yang kelima hujung kaki. So atas dan bawah tak perlu panjang. So saya potong 4. Yang tali keempat ni kita potong 2 ni. Sebab tak perlu panjang pun tali dia. Sebab kita akan buka juga. Yes. Kita akan buka juga nanti. Okey. So ni yang atas dan bawah. Faham. Anak, siapa nak bantu saya? Meh, tolong letak lain. 2 orang dulu, 2 orang. Tolong letak kain. Okey. Ini tali